7 benda Tommy nak share. Jom kita ikut Tommy. First, yang pertama kali kita cek minyak brake untuk kereta kita, brake system maksimum. Kita antara sini lah maksimum dengan black pack kita. Oh, kena ada torchlight lah. Cek black pack kita. Okey Tommy, lepas pada brake pad, cek apa lagi ya? Yang nombor 2, kita cek kita punya engine oil level. Okey. Kita boleh cabut dari sini. Kita boleh cabut dari sini. Kita boleh nampak ada 2 dot kan? 1 dengan 2. So minyak antara minimum dengan maksimum. So yang nombor 3, kita cek kita punya kereta punya cooling system. Okey. Okey. Nak cek macam mana ni? Dia pun ada macam maksimum dengan minimum. So kalau boleh kita buka maksimum lah. Pastikan dalam maksimum. Kita pun kena cek dia punya cooling motor. Kita buka aircon, tengok dua-dua function tak function. Okey. So, kita kena cek ni. Dua-dua kipas motor berfungsi dengan elok. 1 dan nombor 2. Maksudnya kalau nampak berpusing tu okey lah. Maksud dia pusing memang okey, memang best. So yang seterusnya kita akan cek wiper lah. Ini Okey. wiper tank untuk cuci Cermin. cermin. Okey. So kalau tak cukup, kita boleh isi sendiri pakai air biasa. Oh, I ingat you nak siram bunga tadi. Tak, ni air biasa untuk wiper tank. So lepas tu kita boleh ubah lah kita punya wiper laba, tengok okey tak okey. Tunjuk. So ini berfungsi dengan okey lah Tommy, betul tak? Betul. Dengan clear. So rubber tak bunyi, means rubber pun okey lagi. Ya, betul. So pastikan tayar dalam keadaan yang elok, dengan berfungsi dengan elok. So kita boleh cek ladam dengan 2. Dan sekali kita kena cek dengan spare tire kita. Sebab kita nak balik kampung kan. Pasti kita selamat. So kita kena pastikan angin, tekanan semua okey. Kita kena pasti semua lampu, signal light, label signal semua kena function dengan betul, dengan elok. Tommy, so kalau contoh you all dah tengok Tommy explain masih lagi tak faham, jangan risau, boleh contact Tommy dan tim kami di Formula Venture. Nanti Tommy akan bantu untuk buat full inspection balik kampung dengan tenang dan gembira. Betul tak Tommy? Betul. So jumpa anda di next video. Bye bye.